Hai semua wira-wira hebat, dah sedia untuk satu pengembaraan yang super seronok? Hari ini, kita nak bongkar satu rahsia besar pasal diri awak, iaitu apakah kuasa istimewa awak yang sebenar? Jom kita mula. Pernah tak awak fikir kenapa ya awak suka sangat melukis tapi kawan baik awak pula, wah seronok betul dia kalau dapat main bola. Atau mungkin awak suka baca buku senyap-senyap tapi adik awak pula tak boleh duduk diam langsung, asyik nak menyanyi dan menari je. Kenapa kita semua ni lain-lain ya? Jawapannya ada kat sini. Semua perbezaan yang best ni sebenarnya adalah satu kuasa istimewa yang ada dalam diri kita semua. Dan kuasa ni ada nama tau. Namanya personality. Jom kita kenal dengan lebih dekat lagi kuasa hebat ni. Okey, jadi apa benda sebenarnya personality ni? Senang je. Ia adalah semua benda yang awak suka buat, cara awak fikir dan apa yang buat awak rasa happy. Benda-benda inilah yang menjadikan awak unik. Betul, tak ada seorang pun kat dunia ni yang sama sebiji macam awak. Dan keunikan itulah kuasa istimewa awak. Cuba bayangkan personality ni macam satu kotak pensel warna. Kawan kita yang seorang tu mungkin macam warna merah, berani, penuh semangat. Ada pula yang macam warna biru, tenang je, suka fikir dalam-dalam. Mungkin awak pula macam warna kuning, sentiasa ceria, suka buat orang gelak. Semua warna ni lain-lain kan? Tapi semuanya penting dan cantik. Dan awak tahu tak, idea yang setiap orang ni istimewa dengan cara masing-masing ni bukanlah idea baru. Ia sebenarnya satu benda yang orang dah tahu sejak zaman dulu-dulu lagi. Dulu, ada seorang ahli fikir yang sangat bijak nama dia Plato. Dia pernah cakap macam ni, maksudnya senang je. Setiap kita ni dilahirkan dengan bakat atau warna personality yang buat kita jadi paling sesuai untuk satu misi istimewa dalam hidup. Hebat kan? Alright, pengebaraan kita sambung lagi. Sekarang, jom kita tengok macam mana kuasa-kuasa istimewa ni boleh kita padankan dengan misi-misi hebat pada masa depan. Ataupun apa yang orang dewasa panggil kerjaya. Cuba fikir sekejap, adakah awak orangnya suka godek-godek mainan nak tengok apa ada kat dalam? Atau rasa seronok sangat bila dapat tolong ayah pasang perabot baru? Kalau ya, ini mungkin salah satu kuasa istimewa awak. Dengan kuasa suka membina dan membaiki ni, awak ada potensi jadi seorang mekanik yang power. Guna kuasa awak untuk pastikan semua kereta, motor, basikal boleh bergerak dengan selamat. Itu satu misi yang sangat penting tau. Tapi, mungkin kuasa awak lain pula. Mungkin awak ni seorang yang sangat berani. Kalau nampak kawan jatuh, awaklah orang pertama yang lari tolong. Awak tak fikir 2 kali pun untuk bantu orang yang dalam kesusahan. Wah, itu satu kuasa yang sangat baik. Jadi, apa misinya? Dengan kuasa berani dan hati yang suka menolong, awak mungkin ditakdirkan untuk jadi seorang wira sejati. Macam abang dan kakak bomba. Menyelamatkan orang dan melindungi semua orang. Satu misi yang sangat mulia. Mestilah ada banyak lagi kuasa istimewa kat luar sana. Awak suka mengira? Mungkin awak boleh jadi saintis roket. Suka melukis? Mungkin awak boleh jadi pelukis komik yang terkenal. Suka bercerita? Mungkin awak boleh jadi pengarah filem. Ingat tau, semua minat yang awak ada tu, semuanya adalah kuasa yang hebat. Wah, seronoknya dapat tahu pasal semua kuasa ni. Tapi ingat ya wira-wira semua, pengembaraan awak untuk kenal diri sendiri ni baru je bermula. Masa depan yang cerah dan penuh dengan macam-macam benda best sedang tunggu awak. Jadi, apa nak kena buat sekarang? Senang je. Teruskan buat benda yang awak suka, cuba benda-benda baru, jangan takut nak tanya dan belajar. Setiap kali awak buat sesuatu yang buat awak rasa gembira dan bersemangat, sebenarnya awak tengah latih kuasa istimewa awak tu supaya jadi lagi kuat. Sebelum kita habis, saya ada satu soalan terakhir untuk awak. Cuba fikir betul-betul. Apakah kuasa istimewa awak yang paling hebat? Tak kisahlah apa pun jawapannya, hargai kuasa tu. Sebab itulah yang buat awak unik dan istimewa. Teruskan bersinar, wira-wira hebat. Jumpa lagi.